sekarang ni sampai hujung nyawa, niat dalam hati, aku ni seorang penuntut ilmu. Niat hati, aku ni seorang penuntut ilmu. Sebab apa? Sampai mati tak kisah dah mengajar ke, dah boleh tarah mana ke, boleh baca kitab ke, aku mana ke, dia boleh mengajar jadi ustaz ke, atau guru kan. Tok Haji Saleh kata, niat seorang penuntut ilmu. Sebab apa? Orang yang tengah menuntut ilmu ni, kalau dia mati, mati syahid. Tak kisah ada walaupun tak, setiap hari tak boleh main masjid dengan kuliah pun, dalam sehari tu, dalam seminggu tu main sekali ke dah main dengan kuliah. Ni adalah hati aku tengah cari ilmu ni, ya Allah. Walaupun tak sibuk, ada orang lain sibuk tak apa, setiap minggu main tu. Tu niat tu. Tak ada tadi main setiap minggu pergi buka YouTube, duk cari ilmu. Macam mana sah betul. Tu niat sebagai seorang penuntut ilmu. Kalau mati, mati syahid. Mati tengah menuntut ilmu Allah. Itu niat cara tanam dalam hati itu. Nuntut dah ilmu kita ni. Sebab daripada kita, daripada buaya sama kenyang dia. Ini kata pepatah ulama. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu daripada buaya ni sampai kenyang dah. Duk ni lahak pun tak belajar lagi. Ma rabbuka. Siapa Tuhan? Dengarlah istighfar kalau datanglah ke dua orang mereka